أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Alhamdulillah wa syukurillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini dapat kita bersama untuk kita teruskan kelas kita, kelas Asas Tajwidul Quran, yang mana insya-Allah kita akan murajaah dan kita akan buat ulang kaji seperti biasa untuk kita lebih kenal dan lebih jelas dan lebih faham tentang hukum yang membantu kita insya-Allah macam mana nak membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan juga kalamullah yang suci yang mulia ini dengan baik dan sempurna. Disebabkan kita ni lidah kita lidah yang bercampur-campur selain daripada bahasa Arab, sedikit sangat bahasa Arab yang ada di lidah kita, maka kita perlulah sangat-sangat untuk kita belajar tajwid. Di manakah dan bagaimanakah dan cara manakah nak menggunakan lidah kita ataupun alat-alat sebutan kita, alat bacaan kita dengan baik dan dengan betul. Sebabkan ada huruf-huruf dalam bacaan kita, ada huruf-huruf dalam bahasa harian kita tak sama dengan bahasa Al-Quran. Jadi insya-Allah dalam kelas-kelas sebegini dapatlah kita sedikit sebanyaknya kita pelajar dan kita tahu dan kita mencuba meletakkan setiap huruf-huruf Al-Quran di tempatnya dan memberikan setiap huruf-huruf Al-Quran haknya, dan akhirnya dapatlah insya-Allah kita menggunakan lidah kita walaupun bukan lidah Arab, walaupun bahasa kita bukan bahasa Arab, walaupun kadang-kadang kita belum lagi kenal bahasa Arab, tetapi disebabkan kita betul-betul usaha bersama Al-Quran, insya-Allah boleh, bukan mustahilnya. Kadang-kadang insya-Allah lidah kita, bacaan kita lebih jelas dan lebih fasih dan lebih baik lagi daripada orang yang memang pandai Arab. Itu yang kita harapkan insya-Allah. Baiklah, seperti biasa masih lagi kita gunakan kaedah yang sama, iaitu kita akan sambung bacaan kita pada malam ini. Sebelum itu saya mute semua dulu macam biasa untuk kita nak seragamkan bacaan. Malam ini bacaan kita adalah pada muka surat 69. Saya share 69, muka surat 69 surah Ali Imran, bermula dari ayat 149 hingga 153 insya-Allah. Dan seperti biasa kita akan membaca secara jama'i, secara ramai-ramai insya-Allah. Dan akhirnya insya-Allah kita akan bahaskan hukum-hukum tajwid yang terdapat di dalam ayat-ayat yang kita bacakan insya-Allah. Okey, 149 muka surat 60, ayat 149 muka surat 69 69 surah Ali Imran. Baik, kita mulakan dengan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على
بعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah. Kepada yang baru masuk, kita berada di muka surat 69 malam ni, bermula daripada ayat 149 hingga ayat 153 surah Ali Imran. Ayat-ayat pun kita telah baca dan alhamdulillah malam ini, alhamdulillah insya-Allah kita akan teruskan bincang bersama. Dan tajuk pada malam ini seperti mana saya mulakan dalam mukaddimah tadi, iaitulah kita mulakan mukaddimah tadi dengan menyebut perlunya kita mempelajari ilmu tajwid disebabkan bacaan Al-Quran ataupun ayat-ayat Al-Quran, huruf-hurufnya semuanya dalam bahasa Arab. Dan bahasa Arab ini beza sangat dengan bahasa-bahasa yang lain. Bahkan antara bahasa yang sangat unik dan bahasa yang paling kaya dalam dunia ini adalah bahasa Arab. Bahasa yang boleh menewaskan dan mencabar bahasa-bahasa yang lain. Bahasa yang i'jaz, bahasa yang melemahkan segala sastra-sastra yang lain. Dan bahasa, dah tentunya bahasa Al-Quran ini, bahasa-bahasa Arab ini adalah bahasa yang terpilih, dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentu sekali bahasa-bahasa lain tak dapat nak setanding ataupun nak mencabarnya. Jadi kebetulan yang kita ni umat manusia yang dalam bahasa Melayu. Saya rasa semua yang join kelas kita ni semuanya bahasa Melayu. Saya cek tengok. Kok ada lain? InsyaAllah semua nak Melayu. Tak ada Pakistan, tak ada. Utara Pakistan pun tak ada. Tapi utara Pakistan ke apa ke yang selalu join kita ni semua lidah Melayu. Bila lidah Melayu, bila lidah Melayunya bersyukur. Alhamdulillah. Saya selalu sebut bangsa Melayu ni untuk membaca Al-Quran, bahasa Melayu lah untuk membaca Al-Quran, antara bahasa yang sangat hampir sama. Boleh dikatakan 90% lebih hampir sama dengan bahasa Arab. Sedikit sahaja yang membezakan.
Jadi malam ni kita nak cari sedikit yang membezakan itu. Jadi saya pilih tajuk malam ini. Kalau minggu lepas kita cari lantunan ataupun qalqalah yang tak sah. Kalau sebelumnya kita cari tempoh yang tak sah. Malam ni kita nak mencari bersama yang sedikit yang tak sama dalam bahasa Arab tu. Supaya bila kita kenal apa yang tak sama, huruf yang manakah yang tak ada dalam bahasa Arab, ataupun huruf yang manakah yang dalam bahasa Arab tak ada dalam bahasa kita, bila kita kenal, bila kita dah tahu dan kita boleh membezakan, insya-Allah dalam bacaan kita senang untuk kita nak susunkan, senang untuk kita nak letakkan di mana lidahnya, di mana kita punya bibir mulut, di mana halqumnya, di mana khayshumnya. Itu semuanya sebenarnya antara asbab-asbab yang utama yang boleh membuatkan kita ini bacaan lebih baik ataupun bacaan kita kurang baik. Antara punca yang utamanya, bila seseorang itu kurang jelas dari segi makhraj, tempat keluar, kurang jelas dari segi sifat-sifat huruf, tebal nipisnya, kurang letak di tempat yang betul, maka itulah yang sangat banyak ditegur pembaca-pembaca ataupun qari-qari'ah Al-Quranul Karim. Jadi sebenarnya saya melalui pemerhatian saya dalam kelas-kelas yang berdepan dengan saya lah, sama ada secara ramai-ramai muslimin muslimat ataupun secara seorangan ataupun secara sekumpulan, pagi petang malam, saya alhamdulillah ada sahaja kelas saya secara online ataupun fizikal. Jadi pemerhatian saya di situlah saya perhatikan memang banyak sangat lagi kita punya huruf-huruf yang kurang fasih. Maksud kurang fasih tu kurang jelas lah. Bila kurang jelas tu dia antara dua, sama ada kurang jelas tu boleh diterima ataupun kurang jelas terus tak boleh terima. Yang pertama tu yang boleh terima tu masih selamat lagi lah. Bezanya masih boleh dimaafkan, boleh dilepaskan, boleh pejam mata, istilahnya boleh diskaun lagi lah. Tapi kalau dah teruk sangat ataupun terang sangat kesalahan itu sampai bertukarnya huruf, yang itu memang betul-betul lah dia, sama ada saya tegur ataupun guru kita, penyemak kita tegur ataupun dia tak tegur, tapi tetap kesalahan yang besar tu ataupun yang jali tu tetap bahaya dalam diri kita sekiranya ada. Sebab dia menjejaskan sebenarnya kesempurnaan dan juga makna-makna suci Al-Quran dan juga maksud-maksud Al-Quran, kalimah-kalimah Al-Quran dan kehormatan Al-Quran sendirilah. Jadi subhanallah, bagi mereka yang bacaannya fasih, subhanallah, Al-Quran sangat dekat di hatinya dan sangat dekat di hati-hati orang yang mendengar bacaan yang baik, yang sempurna. Tetapi sebaliknya, bagi orang yang membaca dan bacaannya agak banyak kesilapan, Al-Quran itu agak kita boleh rasalah. Kalau kena pada diri kita, kita boleh rasa bahawasanya kita belum rapat dengan Al-Quran. Nak baca Al-Quran pun tak lancar. Macam mana nak istilahkan kita rapat dengan Quran? Dan bila kita itu keadaannya, maka macam mana pula orang yang nak dengar bacaan kita? Jadi bertambah lagi lah tamfir, membuatkan orang itu kurang selesa. Jadi itu natijahnya daripada taksir kita, kurang usaha kita ataupun belum berjayanya kita dalam nak menghasilkan Quran kita lebih fasih dan lancar. Tetapi bukan bermakna sifat seseorang yang belum lancar itu terus dikira tak baik ataupun terus dikira tak layak untuk membaca di depan khalayak ramai. Tidak. Maksudnya di sini, kalau kita dah sedar diri kita masih banyak tak sempurna, usaha kita masuk kelas, usaha kita mencari kelas, usaha kita membaca di depan orang-orang yang lebih fasih, itu yang memuliakan kita. Itu yang meletakkan kita ini lebih baik daripada orang yang rasa macam dirinya selesa sedangkan masih ada kekurangan. Jadi orang yang merangkak, orang yang
gagap-gagap membaca Al-Quran, tapi masuk kelas, tapi ikut kelas, tapi mencari kelas, lebih baik khairukum man ta'allamal Quran. Sebab tu saya sebut lebih baik, dalam hadis Nabi SAW sebut khairukum, sebaik-baik di kalangan kamu, man ta'allamal Quran, mereka yang mempelajari Al-Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Dalam hadis ini dimulakan dengan mereka yang mempelajari Al-Quran. Mudah-mudahan insya-Allah saya dan semua-semua dalam kelas ini dan semua-semua insya-Allah ahli keluarga kita senantiasa berada dalam golongan yang mempelajari Al-Quran. Siapapun kita dah dapat berapa orang kata berapa lebay, berapa helai sijil anugerah, kelulusan, keizinan untuk menjadi seorang pembaca Al-Quran, pengakuan daripada siapa-siapa syahadah pun, tetap kita nak belajar lagi dan lagi insya-Allah. Okey, jadi itu mukadimah yang sangat panjang pada malam ini untuk saya nak jelaskan betapa pentingnya selain dari dengung, selain dari panjang pendek, selain daripada qalqalah, ada lagi yang lebih penting, iaitulah makhraj. Makhraj. Jadi malam ni saya rasa kita tak bincang makhraj secara terperinci satu persatu. Cuma saya nakkan kepada qari-qariah insya-Allah cuba carikan huruf-huruf dalam ayat-ayat yang kita baca tadi. Huruf-huruf itu tiada dalam bahasa Melayu kita, dan huruf-huruf itu perlu kita jaga. Kalau kita tak jaga, apa yang akan berlaku? Saya akan tanya soalan-soalan itulah. Sebagai contohnya lah, ayat yang pertama kita baca, ya ayyuhalladzina, dhi. Huruf dzal yang kena keluar lidah di sini. Dalam bahasa Melayu tak ada. Memang tak ada dalam bahasa Melayu. Percakapan kita tiba-tiba nak keluar lidah, tak ada. Kecuali memang kalau orang tu jenis memang dah terkeluar lidah je, itu kita tak boleh kata apalah. Ada orang style dia bercakap, style. Kita sebut style lah, bukan kata kekurangan lah. Style dia, cara dia bercakap tu kadang-kadang terkeluar lidah. Huruf yang tak keluar lidah pun banyak terkeluar lidah. Itu yang membuat tersembuh tu. Minta maaf kan. Itu yang membuat ke tersembuh aliu ke apa ke. Itu secara dia bercakap, kita tak boleh kata apalah. Dalam dia nak bercakap, pandai-pandai dia lah. Kita tak boleh salahkan dia, dan tak boleh kita nak ubahkan dia, sebab dia dah pilih cara macam tu. Dia dah lebih selesa macam tu. Tetapi bila dia nak baca Quran, bukan semua huruf kena ikut selesa lidah dia, selesa mulut dia, tidak. Dia ada huruf-huruf tertentu sahaja yang kena keluar lidah. Itu bezanya bahasa Al-Quran dan bahasa lain. Baik, insya-Allah boleh faham. Okey, jadi malam ni mungkin kita ubah cara sikit. Mungkin kita buat satu baris sahaja, sebab mungkin banyak huruf yang kita nak kena keluar. Dan satu baris pula kita malam ni kita try dan cuba macam mana kita mulakan dengan individu dulu. Siapa yang nak mulakan perseorangan, dia ambil satu baris sahaja dan dia kupaskan huruf apa yang tak sama. Al-Quranul Karim tak sama dalam bahasa kita. Nanti beberapa ayat yang kemudian nanti saya minta ramai-ramai pula. Sebab saya nak tengok perjalanan ini lancar ataupun tidak. Okey, jadi saya minta muslimin dulu mulakan baris yang pertama. Cuba cari huruf-huruf yang agak tak ada dalam bahasa kita, ada dalam bahasa Arab, tak ada dalam bahasa kita, supaya kita berhati-hati. Silakan. Siapa nak mulakan? Cuba. Okey, Cik Mat, silakan. Okey. Ta dengan tol sama mahraj tapi lain sifat. T tu dalam Melayu tak ada. Okey, jadi huruf ta, jadi saya bulatkan huruf ta ni dalam bahasa Melayu tak ada. Okey. Ada lagi tak? Ifat hakiki tu Ustaz, pada saya susah sikit nak sebut. Sekejap, Haji Barum sekejap. Saya sekarang ni saya dah bagi kita mulakan dengan seorang dulu. Okey. Nanti Haji Barum ambil baris yang lain. Nanti kita nak dengar, tengok fokus kepada seorang dulu, sebab kita nak kupas satu persatu.
Okey. Haji Cik Mat ada lagi tak? Itu saja. Saya itu aja lah. Okey, sekarang ni kalau Haji Camat nampak itu saja, Haji Bahrum boleh tambah. Dalam baris yang pertama, selagi mana saya tak puas, saya minta lagi lah tambah. Haji Bahrum jumpa apa tadi? Ifat hakiki tu. In tu. Saya sikit sikit kau nak sebut huruf, nak masukkan nun sakinah tu dalam ta tu. Ta dalam nun sakinah. Okey, ini dalam bahasan macam mana kita nak ikhfa, nak sorok, nak samarkan nun mati. Mungkin boleh masuklah, tetapi tajuk kita malam ni lebih kepada huruf khusus. Ini cara nak dengung ini mungkin kita boleh masuk dalam bahasan macam mana nak ikhfa, macam mana nak idgham, macam mana nak iqlab. Okey, itu lebih jelaslah, lebih khusus. Kalau katakan ini antara yang susahnya, memang boleh juga masukkan dalam bahasan malam ni, tapi saya lebih nak kepada huruf sendiri. Jadi kalau Haji Bahru nak masukkan, saya boleh kata di sini cara kita nak dengung tu mesti nak kena samarkan dengung itu, tak boleh masukkan sepenuhnya, tak boleh pisahkan sepenuhnya, sebab namanya ikhfa, kena separuh-separuh. Dan selalu kita istilahkan dalam dengung 2 harakat itu kita cuba standby untuk nak sebutkan huruf ikhfa. Intu belum habis 2 harakat, gigi kita dah sentuh lidah depan kita untuk nak keluarkan huruf ta. Itu cara nak ikhfa lah. Okey, ada lagi tak huruf-huruf lain selain daripada Cik Mat dah, Haji Bahrum, lain-lain ada tak? Saya rasa huruf ha tu, ya ayyuha. Tu sikit-sikit. Bahasa Melayu tak ada perkataan itu kan. Tapi bahasa Melayu HA biasa, Haji Bahrum? HA ha biasa. Ha biasa cuma kat luar, bukan kat dalam, daripada dada tu, daripada dada. Okey, cuba cari perkataan bahasa Melayu yang ada ha. Hari. Hari ini hari hari huru hara. Hari ini hari huru hara. Ada 4 ha di situ. Bagi saya ha bahasa Melayu hati-hati. Hari ini hari huru hara. Hati-hatilah. Jadi ha bagi saya bahasa Melayu tak beza sangat lah. Luar ke dalam ke, dia tetap ha dada istilahnya, ha besar lah. H-A, H-I, H-U, ha hi-hu. Yang bezanya ha pedas, betul. Kalau ha pedas, kalau ada pada baris ni, confirmnya tak ada. Tak ada dalam bahasa Melayu. Ada lagi tak? Kalau gitu, kalau gitu huruf litawiyah semua tak, Melayu tak ada kan. Yang walidah, huruf litawiyah. Litawiyah Melayu tak ada. Betul. Kalau nak sebut litawiyah di sini, ayat ini, baris ini ada huruf dzal, ladzina dan dzal. Okey, ini betul. Macam saya sebut tadi, contohnya dza, dzi, dzu, huruf dza, huruf tha, huruf dha untuk yang baru join kita. Ada 3 huruf yang jelasnya kita kena keluar lidah. Tha, dza, dha. Ini semuanya huruf kita istilahkan huruf keluar lidah. Tha, thi, thu, dha, dhi, dhu, dha, dhi, dhu. Ini semuanya khusus dalam bahasa Arab sahaja, tak ada dalam bahasa Melayu kita yang kena keluar lidah sebegini. Jadi dalam baris pertama ni hanya ada huruf dha, ladzina, ladzina. Ini nak kena jaga-jaga. Siratal ladzina, siratal ladzina. Tapi sejujurnya saya menegaskan di sini, sejujurnya, walaupun dijelaskan belasan tahun, saya boleh tengok wajah-wajah di depan saya ini, belasan tahun dah saya dah maklumkan perkara ini, saya dah share, saya dah jelaskan, ada masih lagi tak keluar lidah. Saya tak salahkan lah, tak salahkan yang mak mengandung ke mak yang melahirkan kita. Tak salahkan, sebab memang lidah kita itu format lidah kita. Lidah kita dah disetting maknanya dah di-adjustkan untuk huruf-huruf ini tak keluar lidah. Jadi bila kita baca tanpa fokusnya, memang dia tak keluar lidah. Kadang-kadang ada antara kita, walaupun dia tak keluar lidah, dia tak nampak sangat. Bacaan tu macam dah bertukar menjadi, kalau contohnya tha tak keluar lidah boleh jadi huruf sa, sin kan. Dha tak keluar lidah boleh jadi huruf zai.
Boleh ni. Ada setengah-setengah dia akan jelas terus menjadi huruf lain. Tapi ada setengah-setengah masih lagi sama-sama, tak begitu jelas. Jadi masih selamatlah. Tetapi tetap juga tak sempurna haknya. Tak sempurna perkara yang pasti, yang lazimnya kita berikan kepada huruf-huruf ini, iaitulah meletakkan tepi lidah bahagian depan itu antara thanayal ulya, antara gigi depan, gigi atas depan. Itu haknya. Jadi kalau kita tak letak, tak keluar lidah, istilah tak keluar lidah, maka sifatnya dan makhrajnya belum sempurna. Tak sempurnanya maknanya kita tak beri haknya. Orang yang tak beri hak kepada yang sepatutnya menerima hak, maknanya kita macam zalim lah istilahnya kan. Tapi istilah tajwid sajalah. Kalau tak sengaja dimaafkan. Tapi kalau sengaja saja saya tak nak bagi. Memang saya tahu zan ni kena keluar lidah saja ya. Saya nak nyanyi dia, saya nak bagi dia sama dengan huruf zai. Macam tu. Kalau dah sengaja macam tu memang tak baik lah kan. Tapi selalunya kita tak sengaja. Yang tak sengaja ni ini kita maafkan. Tapi kita kalau boleh kita nak yang paling sempurna lah insya-Allah. Okey, jadi dalam baris ni masih lagi huruf za ni termasuklah dalam huruf yang kita nak cari malam ni, huruf yang tak ada dalam bahasa kita. Ada lagi tak? Sebab tu saya minta seorang dulu sebab memang tak nampak lagi macam mana perjalanan game kita malam ni. Perjalanan aturan dan kaedah kita malam ni. Tak. Baris pertama saya minta satu line je. Belum masuk line kedua. Sebenarnya banyak sebenarnya. Cuma mungkin kita belum lancar, belum faham lagi cara kita nak istinbat, nak cari. Okey. Yang lain boleh bantu? Ada lagi tak yang kita nampak? Nama-nama yang hebat-hebat ni belum unmute lagi ni. Ni sepatutnya kena nampak awal-awal lagi ni. Ain ini antara uniknya bahasa Arabnya tak ada dalam bahasa lain. Ain ini. Sampai uniknya bahasa Arab ni, ain dia mula dengan Arabiyah, ain, Arab ain Bahasa Arab ni mula dengan huruf ain. Itu istimewanya bahasa Arab mula dengan ain pun. Dan istimewanya huruf ain dalam bahasa Arab ni sehingga bahasa lain yang meminjamkan perkataan-perkataan Arab dan dimelayukan, dijawakan, diindiakan, dipakistankan, diapakan bahasa Arab tu, mereka tak mampu nak kekalkan ain ini dengan fasihnya. Percaya tak? Pencontohnya mereka sanggup terus tukarkan huruf, bukan dekat sebutan, dalam IC pun ataupun dalam tulisan pun, dalam senarai nama pun mereka tukarkan, sanggup tukar. Sebab apa? Sebab tak ada. Orang yang namanya Abdullah mula dengan Abdullah ain kan? Ain. Lepas tu bila nak sebut, bila nak tulis, huruf ain tu ditulis dengan huruf A. Abdullah. Tu kalah tu. Orang yang namanya Ali, Umar. Ali mula dengan ain jadi A, Ali. Umar mula dengan dengan ain baris depan. Jadi U, jadi O. Kan? Apa lagi? Ismail, Ismail, ain baris bawah, il. Last kali jadi il. Sama I ke, sama I ke, habis kena ubah. Tak apalah, dari segi ubah tu disebab memang ABC kita cari sampai Z, lepas tu patah balik ABC sampai Z, patah balik sampai Z, patah 10 kali balik, tak jumpa ain kan. Tak jumpa. Lepas tu kita nak modify pula.
A campur A plus E, A plus I, tak jadi Ain juga, tak jadi kan. Campuran, gabungan, nak jadikan satu huruf, dua huruf tu menjadi huruf seakan-akan keluarnya Ain, tak ada, tak jumpa-jumpa juga. Last kali kalau kita yang baris atas Ain kita gunakan A, yang baris bawah kita guna I, yang baris depan kita guna U ataupun O kan. Terpaksalah, dah tak ada daripada A sampai Z. Masalahnya dari segi tulisan ia tak ada. Dari segi tulisan ia tak ada. Tetapi dari segi sebutan, kita yang nak baca ni, kenapa tak baca mengikut makhraj yang asal? Itu kita lemah. Itu kelemahan yang ada pada diri kita bila nama-nama yang kita diberikan oleh mak ayah kita dah confirmnya insya-Allah 99.99-nya dalam bahasa Arab. Diambil dari bahasa Arab dan sedikit-sedikitlah campuran yang lain kan. Tapi kalaulah semuanya bahasa Arab, maknanya huruf-hurufnya huruf Arab lah aslinya. Jadi berjayalah dan bertuahlah, beruntunglah mereka yang melatihkan diri mereka, ahli keluarga mereka dan juga anak-anak mereka dengan sebutan yang aslinya. Dengan latihan itu, insya-Allah bahasa Arab akan lebih mudah baginya. Ingat tak satu cadangan dari saya dahululah beberapa tahun sudah, disebabkan pedas kita ini sangat problem, sampai sekarang masih lagi belum menjadi-jadi. Saya cadangkan dalam perbualan kita, siapa yang nama ada pedas, siapa yang nak sebut kalimah-kalimah yang dipinjam dari bahasa Arab, contohnya hari Ahad kan. Jadi mana-mana kalimah yang dipinjam dalam bahasa Arab yang adanya huruf-huruf, saya pun sebut huruf, tengok. Huruf-huruf yang adanya huruf-huruf yang kita nak cari malam ni, maka kita kembalikan kepada asal sebutannya. Dengan latihan itu saya rasa kadang-kadang kita terasa macam bukan menyampah lah, rasa macam apa ni, alah konon Arab lah sangat kan. Kan tiba-tiba cakap dengan di rumah, cakap dengan adik keluarga, tiba-tiba bunyi macam Arab pula. Makan apa hari ini kan, tiba-tiba bunyi macam Arab. Bukan kita nak mengada-ngada lah, jangan over sangat, jangan terlebih sangat. Kita hanya fokus kepada huruf-huruf yang tertentu saja. Bukan semua kita tukar jadi macam orang-orang yang nak cakap Arab yang palsu tu kan. Bukan semua dalam perkataan Melayu pun kita jadikan Arab, tidak. Maksudnya kata-kata yang Arab dipinjamkan itu, kembalikan sebutan asal itu. InsyaAllah dengan latihan itu saya rasa waktu kita membaca Al-Quran lebih mudah untuk kita praktikkan huruf-huruf yang pedas ke, halkum ke, apa ke, insya-Allah. Saya rasa itu lebih sempurna dan lebih mudah membantu kita. Okey. Apa ada lagi? Saya tengok di sini tak ada apa lagi. Kalau saya nak tambah, ada satu lagi. Huruf ra. Huruf ra tebal bagi saya kena sebut juga dalam bahasan kita, sebab percakapan kita, bahasa Melayu kita, ra ini dia tak ada macam Arab. Istimewanya bahasa Arab, ra ada tebal, ra ada tipis. Jadi kita ni sama ada semua tebal, sama ada semua tipis, sama ada separuh-separuh. Tak begitu mengikut kaedah yang tetap lah. Jadi huruf ra pun nak kena jaga-jaga. Kita nak kena ambil perhatian yang mana kena tebal, yang mana kena tipis. Jadi di sini kita ada ra yang tebal. Begitulah seterusnya insya-Allah. Baris yang kedua kita minta muslimin mute. Sekarang ni muslimat pula boleh ambil bahagian. Baris yang kedua untuk keluarkan huruf-huruf Arab yang tiada dalam bahasa kita. Silakan. Ain, Ustaz. Ain, okey. Terus ambil huruf Ain, ala. Okey, Saya cuba, Ustaz. Okey, Saya silakan. cuba, Ustaz. Huruf Sod. Belum. Baris yang kedua ni.
Sod tak ada. Oh, baris kedua. Line kedua yaruddukum sampai khasirin. Ada huruf hafsirin tu Ustaz. Huruf sod. Khasirin sin. Ni huruf sin. Kha ke Ustaz? Kha. Kejap. Hajar Rohana, mana sod? Nasirin. Itu baris ke bawah. Udah ke Kita line yang kedua yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Sampai situ je. Maaf. Oh ya. Okey. Huruf qaf Ustaz. Pasal kita tak ada pernah gunakan huruf dalam bahasa Melayu huruf qaf tebal. Okey, qaf pun betul. Aqabikum qalibu. Tadi Hajar Rafia sebut kha kan? Kha betul. Ada lagi tak? Hamzah Ustaz. Hamzah bagi saya tak begitu sangat sebab Hamzah A biasa. Tapi kita kena slang Arab Ustaz. Cuma mungkin Hamzah bagi kita kena tipiskan, jangan Hamzah ikut O lah. Betul. Hamzah nak kena slang Arab boleh masukkanlah. Walaupun Hamzah ni kita boleh gunakan A, tapi kalau gunakan ikut mudah sebutan kita, dia macam Hamzah yang tebal. Ini masuk dalam sifat istifal lah. Istifal nak kena tipiskan Hamzah, jangan sebut O. Sebab itu banyak kesalahan juga tu. Mula daripada takbir Allah. Sedangkan Hamzah tu bunyi Allah. Okey, ada lagi tak? Kalau huruf mim Ustaz, kerana kita harus mengalir sedikit naik ke hidung. Tak begitu sangat. Tak begitu sangat sebab mim dalam bahasa Melayu pun dia tak ada. Cuma kalau nak bahas macam Hamzah pun ada juga. Macam maliki. Itu bahasan lebih mendalam lah. Tapi secara umumnya huruf Hamzah tu dan huruf mim tu dah ada dalam bahasa kita. Tak banyak ditegur dari segi tak sempurnanya kesalahan dan ataupun boleh bertukarnya huruf. Dia hanya lebih kepada fasih ataupun tidak, tebal ataupun tipis, itu sahaja. Hanya bagi saya tak begitu bahaya sangatlah. Ada lagi tak? Ra tebal. Huruf ra semua boleh masuk. Ra tebal, ra tipis boleh masuk. Ni ra tipis. Ra tipis boleh masuk. Yaru huruf ra tebal Ustaz. Ya, saya dah bulatkan. Oh dah. Ustaz, ba. Maaf tak tengok. Ada lagi tak? Ba boleh tak Ustaz? Ba pun sama juga. Ba isunya sama, ada B. Asalkan ada huruf dalam ABC tu, bagi saya tak begitu bahaya. Tak begitu bahaya sebab kita hanya lebih kepada bo, ba. Itu saja, slangnya lah. Kaf Ustaz? Kaf pun sama juga. Qaf ya. Sebab bagi saya kebanyakan yang salahnya kaf sebab dia nak jaga sangat kaf jadi qaf. Itu kesalahan lah. Tapi diri kaf tu tak bahaya sebab kita dah ada K. K kita dah ada. Dah tak ada lah Ustaz. Okey, kalau nak tengok di sini, Ustaz, boleh tak saya bagi pandangan sikit? Pada saya huruf ra tu walaupun dia tebal ke dia nipis, tapi dalam bahasa Melayu macam yaruddu, kalau ra disamakan rumah. Jadi ruddu dengan rumah macam tak jauh lah bunyinya kan. Dia macam boleh diterima lah pada pandangan saya lah. Juga begitu dengan ra baris bawah tu kan ri kan. Kalau kita ambil istilah Melayu risau. Jadi ri tu seakan juga rin dengan risau tu persamaan dengan huruf Melayu, perkataan Melayu. Betul. Jadi ra di sini saya tak, kalau saya boleh ni lah beri pandangan, saya tak setujulah dia perkataan yang tidak termasuk dalam huruf kita. Okey, baik. Saya setuju dari segi selamatnya untuk kita sebut disebabkan bahasa Melayu kita dah membantu. Kalau rumah, jarang orang sebut rumah kan. Rumah. Jarang orang sebut macam tu.
Akan tetapi bagi saya disebabkan bahasan ra ini begitu diambil berat dalam ilmu tajwid sehingga kan diasingkan bahasannya dalam satu tajuk besar hukmur ra'at, hukum ra. Disebabkan itulah ra ini diambil berat dalam bahasa tajwid dan bahasa Arab. Sebab dalam bahasa Arab ini, bila pergi kepada slang bahasa-bahasanya sendiri, bahasa Arab sama-sama Arab sendiri, ada kabilah dan ada percakapan yang mudah nak ringankan ra tebal menjadi ra tipis. Dan ada bahagiannya ataupun bahagian suku kabilahnya yang nak memberatkan bahasa ra tipis ni menjadikan tebal. Jadi kita tak begitu pantau bahasa kita secara keseluruhan kita saya pun tak pasti. Sekiranya mungkin ada kalimah-kalimah tertentu yang kita biasa sangat-sangat dalam bahasa kita, walaupun dia bahagian atas, walaupun dia bahagian depan, kita kadang-kadang sebutnya dalam bahasa kita secara tipis contohnya ataupun tarqiq. Dan sebaliknya huruf makhraj baris bawah, walaupun rimas, ringkas, ringkas kan. Ada yang tempat-tempat kita dia lari sikit. Dia lari. Jadi macam kemarin, ren. Bukan kemarin. Jadi itu dia ada bahasa, ada kalimah-kalimah tertentu yang kita nak kena adjust sikit. Sebab itu hukum ra ini memang istimewanya sebab dia dibahaskan disebab dia panggil ada lughat, ada lahajat, ada slang-slangnya, boleh mengubahkan yang tebal jadi tipis, yang tipis jadi tebal. Itu maksudnya. Jadi bahasa kita pun sama juga. Walaupun kita ambil cari bahasa tengah, bahasa buku yang kita bercakap ni, ada memang kalimah-kalimahnya yang memang pada asalnya ra yang bagi atas pun, bagi depan sekalipun, kita sebut memang lebih ringan supaya kita nak kena dengan sebutan tu. Jadi tak apa, kalau tak nak masukkan pun memang betul ada bahasa kita selamat, tapi ada kalimah-kalimah tertentu yang kita kadang-kadang bagi bawah pun kita dah sebut bagi bawah. Kita dah sebut contohnya macam imalah ke kan. Separuh-separuh dah sebut. Okey, tak apa, insya-Allah. Okey, kalau nak bahaskan apa tadi? Apa lagi selain pada huruf ra aja? Adalah yang pada saya, yang saya nampak huruf ra tu lah. Ra depan dan ra bawah ya. Betul. Ra depan dan ra bawah tu. Okey. Ra atas pun sama juga. Ra atas bagi saya lagi jelas lah. Kalau ra atas ni bagi dalam bahasa kita mungkin banyak juga ra yang tak tebal, dan dalam bahasa Arab, dalam bahasa kita ra yang bagi atas yang tak tebal. Sebab itu memang boleh dimasukkan sebab nak jagakan tebalnya ra atas itu dan tebalnya ra depan. Ra depan dalam bahasa kita senang jadi depan sebab ra depan ini dia menyamai dengan huruf waw. Bila kita nak sebut, dia akan jadi macam dah muncul mulut, dia akan senang jadi tebal. Tapi ra atas ini kalau kita kaji sendiri dalam bahasa, bolehlah senaraikan nanti huruf-huruf tertentu, kalimah-kalimah tertentu dalam bahasa Melayu yang ra bagi atas kita sebut tak tebal. Itu mungkinlah. Wallahu alam. Baik, insya-Allah kita teruskan baris yang berikutnya untuk muslimin pula. Tengok sejauh mana kita boleh berjalan lancar insya-Allah dengan kaedah ini. Okey, sebelum itu, dalam baris yang sama, line yang sama untuk muslimat, bagi saya huruf fa pun perlu ambil perhatian juga. Huruf fa, walaupun kita dah ada F, tetapi dalam bahasa Melayu F yang digunakan itu jarang-jarang sangat. F dalam bahasa Melayu jarang digunakan. Tak banyak kalimah harian kita menggunakan F. Kalimah harian kita kebanyakan menggunakan P. Saya tak tahulah, saya rasa macam tu lah. Sebab F ni kebanyakan yang ada kait dengan bahasa-bahasa campuran, baru dia ada huruf F ataupun huruf fa. Jadi kita berhati-hati juga. Sebab itulah F ini ataupun huruf fa ini diterangkan dalam tajwid. Itulah asbabnya ulama tajwid lebih menjelaskan secara panjang lebarnya macam mana nak sebutkan huruf fa.
Sedangkan dalam bahasa Arab tak ada pun pi, tak ada pun pa. Tapi bila sampainya makhraj fa, ulama tajwid mencarahkan lebih jelas macam mana nak letakkan gigi bawah sentuh bibir mulut atas untuk sempurnakan fa dengan fasih. Itu boleh masukkan jugalah fa. Kena hati-hati, fa dalam bahasa Arab ini, dalam bahasa Al-Quran kena berjaga-jaga sebab kita bukan kata dalam bahasa Melayu tak ada fa, ada tapi tak banyak kegunaan kita. Kadang-kadang boleh keliru, fa bahasa Al-Quran boleh jadi pa. Ataupun kalau tak jadi pa pun, kalau tak jadi pi pun, gigi depan atas tak sentuh begitu rapat dengan bibir mulut bawah, fa itu tak fasih. Okey, baris yang berikutnya kita bagi kepada muslimin pula, ambil 2 baris. Muslimin ambil 2 baris sampai bima asyraku billah, sampai sini. Okey, saya gariskan daripada balillahu sampai bima asyraku billah. Okey, sekarang ni muslimin boleh masuk secara kumpulan Cuba tengok apa yang ada dalam bahasa Arab tak ada dalam bahasa kita. Sod, sirin, si. Okey, kita bulat mula-mula sekali. Sad, sa, si. Bahasa Melayu tak ada. Bahasa Melayu tak ada huruf sad secara ganti huruf terus. Dia ada mungkin campuran gabungan huruf-huruf untuk nak memudahkan. Okey, lagi. Di tono di bok ya di Melayu tak ada si. Apa dia tadi? Tono ki. Huruf qaf. Okey, huruf qaf qi. Betul. Okey, cerita huruf qaf dulu. Cerita huruf qaf ni memang saya rasa antara qaf ini dia jadi ranking ataupun dia punya kedudukan dia macam dah nak kalahkan ha pedas dah sekarang ni. Kalau dulu tak begitu ketara sangat. Siapa gelak tu? Macam terasa pula. Sebenarnya saya tak nampak yang berkenaan ada dalam bersama kita ni, tapi mudah-mudahan insya-Allah sampai kepadanya lah. Tapi tanpa sebut siapa dia, huruf qaf ini walaupun ditegur berkali-kali, qaf ni jangan tipis, qaf ini jangan sebut luar sangat, dia boleh jadi huruf kaf. Dan kita dah terangkan, bila suruh dia baca terus dia ubahkan qaf ini menjadi huruf kaf. Tanpa terasa bersalah, tanpa terasa yang dia buat salah, tanpa sedar pun. Sebab macam tadilah, kita tak boleh kata apa selagi mana kita tak boleh kontrol, selagi mana kita tak boleh fokus, dan selagi mana kita tak boleh adjust sendiri setiap huruf yang tak ada dalam bahasa kita ni. Kita boleh ubah sendiri, kita boleh berhati-hati, kita boleh berjaga-jaga. Selagi itulah dia akan tersebut ikut selesa lidah kita yang selalu kita berbual hari-hari. Itu kita punya cabaran untuk nak dapat pahala lebih ni. Baca Al-Quran ni sampai begitu sekali. Allah nak bagi ganjaran yang berganda-ganda, pahala yang ekstra, bonus. Kita nak kena usaha dan kena berjaga-jaga, berhati-hati, nak kena lebih lagi kerja. Sebab ada huruf-huruf tak ada dalam bahasa kita. Kalau tak jaga, dia akan rosak huruf Arab tu dan dia akan keluar bahasa kita. Bahasa Jawa ke, bahasa apa ke, dia akan senang, mudah lidah kita. Gitulah kesimpulannya lah. Ini huruf qaf, jaga-jaga huruf qaf, jangan merebak. Jangan merebak sampai ke kampung kita ataupun ke kawasan kita. Biar di bendung ataupun di pagar, dan akhirnya kita cuba rawat dan akhirnya kita cuba hapuskan daripada qaf yang berubah itu menjadi huruf kaf. Okey, ada lagi tak dalam 2 line ni? Banyak lagi ni. Fi. Melayu kata pipi. Dia fi.
Pipi. Tapi jangan baca pikulu. Kita insya-Allah bersyukurlah Bersyukurlah tuan-tuan, qari-qari'ah, masya-Allah yang depan saya ni, bersyukurlah anda semua prihatin dan juga ambil berat tentang hukum tajwid dan juga kelas-kelas Al-Quran. Tapi jangan kita terperanjat kalau ada orang baca pi. Sanulki pi kulu, kulu terus, jangan kita terperanjat, jangan kita rasa macam pelik. Memang masih ada lagi orang yang tahapnya fi ni masih baca pi. Ada sahaja. Kalaulah dia tak pedulikan Quran, kalaulah dia tak banyak bagi masa dengan Al-Quran, memang Al-Quran seakan-akan menjadi asing baginya. Istilah ni macam berat sikit Orang yang tak banyak bagi masanya untuk Al-Quran, Al-Quran seolah-olah menjadi asing baginya. Al-Quran seolah-olah menjadi perkara yang jauh, yang tak jinak dengannya, yang tak dekat dengannya. Itu saya rasa sangat-sangat ketara rahmah Al-Quran itu dijauhkan darinya. Yakinlah seyakin-yakinnya, orang yang tak bagi masa kepada Al-Quran, bagi masa istilahnya di sini, beribadah membacanya, beribadah tadabburnya, beribadah beramal dengan apa yang terkandung di dalamnya, beribadah dengan mendengarnya, beribadah dengan menghormatinya. Semua ini kalau dia memang tak ada kerja ni, tak ada usaha 5 perkara ni, saya rasa Al-Quran pun kalau boleh nak jauh daripadanya. Ada tak orang-orang macam tu? Ada, bukan tak ada. Afanallahu wa iyyakum. Mudah-mudahan Allah pelihara kita, Allah jauhkan kita daripada golongan itu yang mana Al-Quran, mereka jauh dari Al-Quran dan Al-Quran lagi jauh dari mereka. Masya Allah. Okey, lagi selain pada fi, huruf shin tu Ustaz. 5 ash. Okey, betul. Shin pun termasuk. Shin tak ada dalam bahasa kita. Bahasa kita kadang-kadang SY, SH, macam-macam campuran tu. Nak keluarkan shin tu tak jadi-jadi juga kan. Jadi shin ni antara huruf unik dalam bahasa Arab. Okey, lagi. Tak ada. Banyak lagi ni. Banyak yang dah disebut Ustaz. Tapi tak apa, sebut balik kali. Maknanya dua line ni kena habiskan, kena sebut walaupun dah sebut. Kha tu kha dengan ro. Okey, kha, ra, okey. Si ro pun ada lagi 2. Di, okey. Ru, okey semuanya. Ra, okey, di semuanya nak kena. Lagi qu, huruf qaf. Ini pun antara yang terpenting ni. Huruf qaf yang kena jaga, jangan sampai menjadi huruf kaf. Sanulki pi kulu, semua tu salah sangat-sangat okey. Kalau tengok macam dah tak ada. Ain tak ada Ustaz. Ru'ba, ain tu ru'ba. Okey, ada tersorok di sini. Ain mati di sini. Walaupun ain mati sekalipun kena jaga. Sebab apa? Kalau kita tak jaga, ain ini bahaya, boleh menjadi huruf hamzah. Ru'ba. Boleh jadi huruf hamzah. Ru'ba. Kena jaga-jaga ain itu. Okey, saya rasa tak ada dah. Okay, bila tak ada, kita padam semua ini dan kita pergi kepada barisan, 2 baris yang belakang, yang bawahnya. Sekarang ni giliran muslimah pula ambil 2 baris daripada malam yunazzil sampai sadaqakumullah. Muslimah silakan. Ustaz dah padam tak nampak. Yang atas padam. Ustaz Yang padam. dah padam. Yalah, yang atas padam lah. Kita tengok yang ni lah pula. Hi Ustaz, hi. Hi mana?
Hi buta tu. He silah bagi saya tak ada masalah sangat sebab he ada hash. Hash ada. Ma. Sama juga. Kita kira ma kita masukkan macam Hamzah tadi jugalah. Yang mana slang tu dia lebih kepada fasih saja. Kalau nazil Ustaz? Nazil. Huruf lidah nazil. Nazil. Huruf zai ada z kan? Z. Z tak ada masalah. Z dia zazizu. Z kan Z-I-Z Z-yuzu. Huruf tak ada masalah. Okey. Ta confirm. Tak ada. Ta confirm dah. Okey, ra tebal, nar. Okey. Sa Ustaz. Tha betul. Tha yang kena keluar lidah ni. Mathwa. Keluar lidah Ustaz. Dha ni pun sama. Dha jangan kita jumpa ni. Dha pun sama. Tak ada dalam bahasa Melayu dan kena keluar lidah. Mathwa dha. So tadi. Okey. So pun sama juga, tak ada dalam bahasa Melayu. Qa pun sama juga. Ada 2 qaf Ustaz. Walaqad qaf pun sama juga. Dua je kan? Okey, kalau dua lain dulu. Saya rasa habis itu saja. Okey, jadi nampak kita perjalanan kita lebih lancar, lebih jelas, lebih laju sekarang ini. Kita dah faham dan kita semakin boleh tangkap huruf-huruf yang sepatutnya kita kena berjaga-jaga. Itu maksud saya. Bila kita buat bahasan macam ni, kita buat kajian macam ni, jadi semua akan buka mata dan cuba faham dan cuba fikir. Huruf-huruf yang dalam satu lain tadi dan 2 lain sekarang dan 3 lain kemudian nanti, huruf-huruf mana yang kita nak kena cekap, nak kena cepat, kena tangkap. Huruf-huruf yang bahaya kalau kita tak jaga-jaga, boleh tersalah sebutnya. Itu maksudnya. Saya nak latih anda semua, nak latih kita semua supaya kita cekap dan cepat mana huruf yang bahaya, mana huruf yang kita kena berhati-hati, mana huruf yang perlu kita beri perhatian lebih supaya sebutan kita tak ikut sesuka lidah kita. Bukan sesuka hati, sesuka lidah kita. Jadi kalau kita tak jaga, lidah kita dia selesa apa, dia akan keluar aje. Itu maksud saya. Jadi alhamdulillah, bila pusingan yang kedua ni dah nampak kita semakin lancar dan semakin rancak kita kenal huruf-huruf yang kita kena jaga-jaga. Okey, sekarang ni muslimin ambil 3 lain pula. Daripada wa'dahu sampai wa minkum. Okey, semakin banyak perhatian kita perlu. Okey, silakan. Muslimin silakan. Muslimat lihat dulu. Okey, Ain mula-mula sekali. Okey, jadi kita tak lepas walaupun Ain ni mati, kita dapat tangkap ni. Ain di wa, betul. Kalau Melayu jadi wa, kalau Melayu jadi wa. Melayu terus confirm wa dah jadi hamzah. Lagi. Zal. Okey, zal mati ni. Iz. Satunya jangan ada qalqalah palsu Jangan qalqalah palsu. Iz dan jangan tak keluar lidah. Iz. Kalau tak keluar lidah, dia akan jadi suara macam zzz. Lebah ke? Z tu dah jadi huruf zai. Jadi maknanya kita dah tukar huruf tu. Lagi. Pedas tu. Jangan tak perasan pula. Ini kita punya kegemaran kita ni. Kita punya favourite kita pedas ni kalau boleh jangan lepaskan lah. Macam orang tengah aiskrim lah kan.
Terus rasa macam nak. Ha pedas macam tu jugalah. Dalam bacaan kita, jumpa je ha pedas, pulun habis-habis. Jangan lepas. Ha pedas. Depan hum tak ada masalah. Hum tak ada masalah sebab hum tu kita boleh wakilkan HUM hum, tak ada masalah yang tu. Zal, zal, zal. Zal, bi'idh. Sebut terus perkataan bi'idh, bi'idh. Sama juga dengan idh tahussu, bi'idhni pun sama juga. Kena keluar lidah, jangan jaga, jangan terlantun. Memang semua masuk ni, betul. Lagi. Idza. Okey. Macam ada terlepas sesuatu lah Ji Samad. Kalau Hatta. Ha pedas lagi. ha ni. Ha pedas. Walaupun berulang kena sebut juga. Ha jangan lepaskan. Hatta ha ni ha pedas. Okey. Fashil tu sama juga kita sebut tadi, fa kena sebut, shin kena sebut. Okey, betul. Ini semua huruf-huruf yang kita kena jaga. Huruf banyak ni, huruf-huruf kita bulat ni. Tum tak ada masalah bagi saya. Fi boleh masuk huruf fa, fi. Fatana Za'tum ain mati Naza'tum. Betul. huruf sa tu, soi. Huruf sa. Sebelum sa, ain wa ba'di ain. Ada lagi ain di sini. Jadi kita dah kenal, kita dah tak lepas dah, betul. Lagi ra tebal, betul. Ra kita tak lepas. Tuhibbu. Ha pedas lagi tu. Tuhi. Kena sebut betul-betul pedas. Tuhibbun. Walaupun bagi bawah, tetap ha pedas juga. Dia punya level pedas dia sama je. Dah tak ada. Kalau nak masuk ra bagi bawah pun sama jugalah. Ada amri, yuri. Okey. Dunia wa minkum. Okey. Yang besar-besarnya, yang jelas-jelasnya mungkin kita dah sebut semua. Tapi kalau kita tengok, masya-Allah banyaklah bulat-bulatan yang kita bulat ni dalam 3 baris ni. Banyak bulat ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 tempat. 3 baris je kita baca tak sampai 30 saat. Kita kena jaga 17 tempat ataupun 17 huruf yang agak tak sama dalam bahasa harian kita yang perlu kita jaga. Tetapi sebanyak mana sekalipun yang kita nampak di sini, tapi kalau katalah ada huruf-huruf tu memang dah sebati dengan sebutan kita. Ada antara kita ain dia memang dah tak ada problem, dah tak ada masalah. Dia dah format dan dah masuk dah dalam sebutan dia. Bila baca Quran, secara automatiknya ain dia memang ain Arab dah. Contohnya, hatta huruf-huruf yang keluar lidah, hatta huruf-huruf pedas, semua dia dah programkan dalam sebutan bahasa Al-Quran. Bila dia baca, dia tak ada masalah. Jadi dia kurang bebanan dan kurang tugas untuk dia perhati dan dia fokus benda lain pula. Sebab itu orang kata, orang yang nak menjadi seorang mahir membaca Al-Quran, dia akan melangkah selangkah demi selangkah ke hadapan ataupun selangkah demi selangkah menaik darjat.
menaik kedudukan, menaik ke levelnya mengikut kemampuan dia tadi. Bila dia dah lepas hal ini, bab-bab yang dia nak confuse dengan sebutan apa, dia memang dah lulus, dah tak ada problem, maknanya dia dah lepas kelas ni, dia pergi kelas yang lebih ke depan ataupun lebih atas, dia lebih fokus kepada contohnya, lebih fokus kepada lagu ke, cara kita nak susun lagu ke, cara kita nak susun waqaf ibtida ke, cara kita nak naik turunkan bahasa suara kita ke, dia pergi kepada lebih sempurna. Kan? Jadi banyak lagi lah keindahan Al-Quran ataupun bacaan dia itu akan bertambah lagi terserlah ataupun bertambah lagi nampak ketara baiknya membaca Al-Quran, baiknya bacaannya Al-Quran. Saya di sini saya boleh jadikan sebagai dalil ataupun sebagai bukti lah kan. Kalau kita tengok kita ni sebagai hakim lah, penilai, walaupun kita tak ada kelayakan menjadi hakim yang rasmi, tetapi bila kita mendengar orang membaca, kita takyin, kita boleh lantik diri kita jadi hakim, jadi penilai, ikut alat yang ada pada diri kita, itu kemampuan ilmu yang ada pada diri kita. Kalau sikit, sikitlah ilmu kita. Kalau banyak ilmu kita, banyaklah ilmu kita. Kita sebagai pemerhati, kalau saya tanyalah dalam ramai-ramai yang kita solat di belakang imam, jangan sebutlah siapa imam tu dan jangan sebutlah masjid mana, sebab kalau sebut masjid mana kita dah tahu dah imamnya siapa kan. Contohnya kalau katalah kita ada pengalaman di masjid yang orang tak sampai, kita je yang sampai imam masjid tu, tak nak mengumpat lah kan, tak nak cari salah imam-imam tu. Contohnya lah kan, kita pergi masjid yang orang tak begitu kenal masjid tu dan kita kerap, kebetulan kita ada tugas di situ dan kita solat banyak waktu di situ dan kita dengar beberapa imam yang bertugas di situ. Dan kita sebagai makmum, kerja kita waktu imam baca, memang kita perhatikan sahaja baca imam. Jadi dalam pemerhatian kita membaca bacaan imam itu, dah tentu kita sendiri selain daripada fokus untuk nak tadabbur, tak dapat tadabbur, sikit-sikit je dapat. Kadang-kadang kita fokus kepada lagu imam, kita fokus kepada tajwid imam, kita akan fokus kepada sebutan imam, kita hakim lah tu. Kan? Kita macam nak menilai bacaan imam secara tak langsungnya. Dari situ memangnya kalau kita ada ilmu sikit ataupun lebih sikit ilmu tajwid, di situ kita dah boleh kenal dan kita boleh beza-bezakan sejauh mana kualiti imam-imam yang ditugaskan. Sebab imam itu yang bertugas, mereka pun manusia macam kita. Bermula daripada tak pandai, akhirnya layak, dan tetap mereka itu adalah manusia biasa. Ada masanya mereka salah, ada masanya mereka baca sebaik-baiknya, ada masanya mereka baca tak baik. Jadi itulah kelemahan sebagai seorang manusia. Orang kata bukannya mustahil seorang itu tak buat salah, ada sahaja masanya untuk dia buat salah ataupun dia lakukan kelemahan. Jadi waktu itu yang kita boleh nilaikan bacaan-bacaan imam-imam itu dengan ilmu yang kita ada, dan di situ kita boleh tengok sejauh mana tamakun seseorang membaca Al-Quran. Dan kita pula akan sampai ke tahap itu juga kalau kita bersungguh-sungguh dalam kita nak sempurnakan bacaan kita, insya-Allah. Okey, kita pergi kepada tiga baris bawahnya. Sekarang ni kita bagi kepada muslimat sebelum kita tutup kelas. Mula daripada man yuridu sampai ala ahadin. Okey. Muslimat pula sekarang. Yuri. Okey. Khi. Ra. Thum. Sa. Ra. Fa. Ain. Ain lagi. Qad. Huruf qa. Ain lagi. A lagi. Fa. Ain. Zai. Zu.
Fa. Fa. Do. Do ni jelas ni ha. A. Is. Ha, sebut dah bunyi qalqalah dah. Bunyi qalqalah dah. Is. Qalqalah tak sah. Jangan buat yang tak sah tu. Okey. Terus Sod. ain. Start. Dah. Dah bulat dah. Ain. Dah, ain dah. Ala. Okey, masya-Allah, begitu lancarnya. Tak berhenti. Okey, itulah bila kita dah faham, kita dah jelas, itulah cara kita nak baca. Bila kita dah kenal, akan membantu waktu kita membaca, kita akan berhati-hati. Huruf-huruf yang kita bulatkan ini lebih banyak daripada tadi. Saya rasa 20 lebih ni. Huruf-huruf yang kita kena jaga-jaga waktu kita baca. Jadi kalau betul-betul lah, kalau betul-betul kita dah kenal huruf-huruf ni yang kita kena jaga-jaga, maka insya-Allah setiap kali kita baca dengan ta'anni, baca dengan satu persatu, saya rasa sangat-sangat membantu untuk merubah dan juga merawat kekurangan-kekurangan yang ada dalam bacaan kita. Jangan tergopoh-gopoh. Sebab itu antara punca yang banyaknya berlaku kesalahan, iaitulah baca laju sangat, baca cepat nak habis, baca tak relax langsung, kan? Baca langsung tak relax, baca terburu-buru. Itu semuanya membuat kita banyak lakukan salah. Okey, 3 baris terakhir, muslimi dan muslimat masuk campur sekali. Kita nak habiskan cepat-cepat. Okey, silakan. Ra. Fi. Ain Ustaz. Dah. Saya. Fa. Rin. Rin jangan jumpa ni. Rin memang tak ada lah dalam bahasa Melayu. Biram, Rin lagi. Ta pedas. Okey, tak pedas. Ala. Ain. Fa. Dah. Hobi. Rum. Ain. Ta'malu. Sebut pun tak ada. Okey, masya-Allah, berebut-rebut nak sebutnya. Tapi ada yang sebutnya, dia dah sebut huruf ni sepatut jaga-jaga, tapi dia sebut salah. Tapi saya tak salahkan siapa, tapi macam tadilah, sebab dah biasa. Tapi kita kenal, sekurang-kurangnya kita dah kenal huruf-huruf ni, kita kena jaga-jaga. Tapi bila kita tak jaga-jaga, dia akan ikut senangnya dan selesanya lidah kita yang sedia ada huruf-huruf yang kita ada lah. Jadi kesimpulannya untuk malam ni, saya rasa kita lebih jelas dan lebih kenal dalam muka surat 69 ini, bermula daripada ayat 149 hingga 153 surah Ali Imran. Huruf-huruf yang kena jaga, yang sepatut kita beri perhatian, yang perlu kita sebut satu persatu. Jangan kita Cik Mat ni ada je, dia kata Rai ni dalam bahasa Perancis ada. Masalahnya kita bukan orang Perancis. Tak apa, siapa yang lancar bahasa Perancis tu, Rai ni tak ada masalah kan. Contohnya Cik Mat, bahasa Perancis yang huruf Rai apa? Perang. Itu bahasa Terengganu tu. Okey. Jadi kesimpulannya, bila kita dah kenal huruf-huruf ini yang kita patut jaga,
matlamat saya sebenarnya malam ni, kelas malam ni secara khususnya, setiap qari dan qari'ah yang ambil bahagian cuba bantu malam ni keluarkan semua huruf. Sebenarnya kita punya kekurangan bukan semua huruf ini. Kita hanya beberapa huruf dalam banyak-banyak huruf yang kita keluarkan. Contohnya malam ni kita bulat mungkin lebih 100. Bukan semua lu bulat 100 lebih bulat ni semua kita kena jaga-jaga. Tidak. Setiap kita ada 2-3 bulat je. Ada 2-3 huruf yang berulang-ulangnya. Contohnya ada sebahagian kita ha pedas. Ada sebahagian kita qaf. Ada sebahagian kita ra tebal ra tipis. Ada sebahagian kita ain kita tak jadi-jadi lagi. Itu je. Jadi matlamat saya nak buat kelas ini iaitulah bila kita dah kenal dan kita dah pastikan cara untuk kita nak bulatkan, kita nak keluarkan satu persatu, begitu jugalah waktu kita baca Quran, berikan perhatian lebih kepada huruf-huruf yang kita ada masalah, yang kita belum lancar, yang kita belum lagi fasih. Bila kita beri tumpuan, beri perhatian lebih, insya-Allah saya rasa cepatnya ubah. Kita cepat rawat dan cepat kita perbaiki bacaan kita kepada lebih baik dan lebih sempurna. Baiklah, terima kasih kepada semua untuk malam ni. Saya rasa mudah-mudahan insya-Allah lebih lagi berilmu, lebih lagi pengetahuan, lebih lagi cepatnya untuk kita sempurnakan tajwid kita dalam membaca Al-Quran. Barakallahu fikum semua. Sebelum kita rehat, marilah sama-sama pertamanya kita doakan syifa kepada sesiapa yang sedang sakit. Beberapa nama yang saya tak perlu sebut di sini. Allah SWT usurkan dan Allah SWT uji mereka dengan kurang sihatnya. Maka semoga Allah kembalikan kesihatan yang baik dan sempurna. Begitu juga kepada almarhum Haji Fatih, bekas imam Masjid Ghufran, meninggal hari ni. Jam berapa tu? Jam 2 pagi tadi Pagi. 2 pagi tadi. Jadi kita doakanlah semoga Allah Subhanahu Wa Taala golongkannya bersama para muslim, para salihin dan para mukminin dan para muttaqin insya-Allah. Dan begitu juga apa sahaja hajat-hajat yang berhajat, terutamanya saudara-saudara kita yang sedang menuju ke bumi Gaza ini untuk nak membantu di sana. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan perjalanan mereka, lancarkan dan tiada apa-apa yang mudarat berlaku ke atas mereka pada kali ini, berjaya sampai ke pantai sana dan insya-Allah dapatlah menyampaikan bantuan-bantuan dan menyatakan kepada dunia bahawasanya di sana ada saudara-saudara kita perlu dibantu dan perlu diambil tahu dan perlu diberi perhatian selebih-lebihnya dan sebaik-baiknya insya-Allah. Ala hadhihi yakulunatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم واجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم انصر اخواننا المستضعفين المضطهدين المظلومين في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم واخذل من خذل الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima Terima kasih kasih semua Ustaz. insya-Allah. Selamat rehat semua insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua insya-Allah, rehat semua.